Boleh ke setiap video nak FYP? Boleh ke setiap video nak FYP? Jawapan dia susah. Sebab itulah kita nak fokus mana satu. Kualiti ke kuantiti? Content ni jangan fikir nak perfect. Sebab tu ramai content creator, ramai agent stokis ke tak kisahlah, team sale ke marketer apa semua, diorang nak kejar kualiti. Dia sakit hati bila video tak FYP. Bila dia post je video, dia akan refresh. Nampak? Tak naik lah. Oh, 20 view. 30. Nampak? 100. Delete lah. Oh, malu lah tu. Content kena kuantiti. Banyak post. 3 video. Kalau 3 video, sebulan berapa video? 90 video, betul tak? Boleh tak dengan 90 video tu, kualiti kita makin lama makin upgrade? Boleh tak? Yes, tu jawapan dia. So that's why, awak jangan tengok Khairul Aming yang post sebulan 5 kali tu. Member dah legend. Awak jangan tengok Hafiz Muhammad yang post kadang-kadang sebulan 5 tapi FYP kau-kau. Dia memang content creator dulu. Semua orang yang post sikit, dia dulu post setiap hari. Awak kena faham. Dia dah level PhD. Kita jangan compare. Kenapa dia post sebulan 5 je tapi ni juta. Dia ada branding dan dia dah power. So kita ni yang bilis ni kena post hari-hari dan baru datang kualiti. Maksudnya kuantiti dulu baru kualiti.